memang sebegini naif keadaan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu yang saya tak sangka, kita tak jangkakan keadaan milad public school ni sangat menyedihkan. Lebih kurang 250 orang pelajar, kebanyakannya di sekitaran yang duduk kampung kat sini, dan penduduk sini kebanyakannya adalah petani, petani, keluarga mereka petani, dan majoritinya adalah miskin lah. Okey, sekolah ni dalam keadaan daif ni pun dia menempatkan hampir 30 orang pelajar-pelajar yang agak jauh di asrama. Dari asrama satu kat sini untuk 30 orang pelajar. Tapi pelajar lelaki sajalah. Pelajar perempuan masih terpaksa berulang-alik dari rumah ke sekolah setiap hari. Okey, ini kita tengok dulu keadaan kelas. Ini kelas dia. 3 buah kelas yang masih aktif. Kelas ni masih aktif, bukan kelas yang tidak digunakan. Ini kelas yang masih aktif. Cuma sekarang ni adalah musim cuti sekolah. So budak-budak tengah cuti raya sekarang. Tapi ini adalah kelas yang mereka tengok ini kelas. Lantai tanah, kursi meja macam ni. Okeylah kursi meja. Ada papan putih. Kipas ada satu. Dinding zinc. Dinding yang ni dihalangi oleh dinding buluh sahaja. Ini keadaan dia. Dan mereka belajar seadanya. Seadanya. Kelas 1, 2, ini 3. Okey, ini kelas yang telah atas bantuan kerajaan Nepal. Ada 2 kelas kat sini. Kalau kita tengok sebelah ni adalah projek kerajaan juga. Tapi tergendala sebab kos tak cukup. Ya. Jadi terbengkalai kat situlah. Kita tak tahu sampai bila dia akan disambung. Okey, kita terus lagi. Okey, ini ada 4 lagi kelas yang okey sikit pada yang di belakang tadi kita tunjuk. Okey. Sebab dia bumbung dia macam cantik sikit. Okey, ada 4 kelas. 1, keadaan pun hampir sama. 1, 2 ke 3. 3 kelas juga. 3 kelas, cuma lebih besar daripada yang tadi. Okey. Okey, ini bangunan utama dia. Menempatkan beberapa buah kelas. Kita boleh tengok. Okey, ini kelas yang mereka menempatkan pelajar-pelajar tadika. Pelajar-pelajar tadika. Itu tempat jamuan tadi. Okey, di sini ini adalah makmal komputer. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan yang begini daif, mereka still nak belajar teknologi. Mereka tidak mahu ketinggalan. Tolonglah. Tapi kemudahannya sangat teruk. Hanya 2 komputer. Hanya 4 komputer yang ada. Dan mereka sebenarnya, saya tanya tadi, mereka perlukan 10 ataupun lebih. Okey, ini adalah sumbangan kerajaan. Kebetulan dia mungkin dapat bantuan daripada kerajaan. Tapi kalau kita boleh bantu dengan cepat, mereka akan lebih mantap lagi pembelajarannya di sekolah ni. So, berapa sangat harga satu komputer? Kalau tuan-tuan tak bantu, lagi lambatlah budak ni berkembang. Okey? Ini teknologi. Mereka tidak mahu ketinggalan. Itu yang paling penting sekali. Okey? Okey, terus ini adalah asrama yang saya sebut tadi. Asrama pelajar lelaki, 15 sebelah sini dan 15 orang di sebelah sini. Okey, so kita tak nak komen apa-apa lah. Keadaan penginapan mereka ni seadanya lah, seadanya. Ya, seadanya. Yang ni, tapi yang ni kita rasa tak adalah urgent sangat untuk kita bantu. Tapi kalau ada yang nak bantu, kita buat sekali. Okey, kita tandas. Dan ini bilik guru. Bilik gurunya. Okey. Dan kita akan pergi ke bahagian yang paling rare.